Member kata lutut dapat ikan besar. Ikan. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Baik Azamku. Okey geng, bertemu kembali kita dalam video pacak sampai lebam. Okey geng, aku hari ni dekat Muara Tanjung Api, Kuantan. Aku join game kecil geng. Game apa? Mini game kelab Tanjung Api kat sini. Hadiah hari ni tak ada duit, semuanya apa, barang-barang pancing saja. Okey, jom aku tunjuk suasana hari ni. Okey, itu Masjid Tanjung Api. Rosti dia kat ujung sana. Border daripada atas sana tu, atas benteng, boleh turun sampai bawah lah. Okey, tempat aku main ni kan betul-betul depan Sisbel Hotel. Mini game orang boleh lah, tak ramai sangat lah, santai-santai kan. Hari ni aku dengan adik aku kan. Sekarang dah pukul 3 macam tu. Pukul 2.30 tadi start. Aku dah dapat. Kena tali aku. Inilah punca ni. Ni punca ni. Masalah betul lah. Punca betul lah. Paling tengok pancing ugang. Aduh. Apa boleh sengitnya? Aku dah naikkan duri seekor kan. Tadi aku hantar berat 74 gram. Hari ni ranking sampai 10. Pada 2.30 sampai pukul 6 petang. Kita tengok apa hasilnya hari ni. Jom. Adikku strike. Ada tu juri cat limau. Yang penting nak ranking. Okay, sana tu kan, kalau kita straight ujung tu kan, boleh sampai kat jambatan Tanjung Lumpur. Lepas tu jambatan Putra tu kan. Ada kan? Ada tak? Loh, lucut. Sudah kau ni. Lucut. Lemah. Geng, umpan aku ini geng. Cacing. Kita try main dekat muara pakai cacing. Kita tengok kali ni lekat ke tak lekat. Tadi dah lucut sekali. Ada tak? Berat lah. Ada? Kayu. Benar dah. Ada bang? Ada. Kena tali aku tak? Tali aku gegar. Tak ada. Kasar? Pari je? Tak naik lagi tu? Okay, apa? Duri. Kasar. Kasar. Mantap lah. Hantar tu. Apa perasaan first time dapat umang ke dalam? Mantap lah. First time dapat lagi tu lah makan dalam. Bang, potong buat rambut baru lah. Lambat. Masa. Potong situ. Member kata lutut dapat ikan besar. Ikan.
Geng tu. Okay, ikan makan geng. Ikan yang keempat. Dapat lagi geng. Kecil geng. Aku kasih ikan dah banyak dah kat atas, so aku lepas. Okay, ni tolong beritahu kawan-kawan kau yang besar makan pancing aku tau. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tarikan di ujung sana eh. Kita tengok. Adakah ikan? Air sudah masuk ni. Masa tinggal setengah jam lagi eh. Kita tengok. Adakah ikan ataupun sampah. Tak tahu. Tak naik lagi tu. Ada. Sangkut. Lah. Sangkut. Ikan. Belah sana pula kan. Belah sana pula tu ada tarikan. Kita tengok. Adakah ikan ataupun sangkut dengan orang atas. Ikan ke? Ha? Ikan? Oh dia? Oh sampah kan, sampah. Risiko mancing kat muara macam tu kan. Sampah, kayu, plastik banyak. Okay, so sekarang ni direct siapa bunyi? So sekarang ni lagi tinggal berapa minit lagi kan. Aku ikan duri kecil tadi je kan. Aduh. Tak merasa lagi kan rasa ni nak dapat apa? Hadiah petang ni. Tak apa. Kita tunggu mana tahu rezeki dah last minute tau. Okey geng, masa dah habis. Aku nak pergi tengok kat roaster. Aku apa adik aku punya ikan tu masuk ranking tak. Jom, let's go. Cari sesuatu yang abadi. Sesi pagi hadiah kan. Ada. Bagi kita. Yang pertama. First time First time dapat. Dia kecil dapat. Aduh, alhamdulillah. Menang kita hari ni. Okey geng. Alhamdulillah rezeki. So aku rasa sampai situ dulu video aku kali ni. Hari ni aku tak naik ranking. Ikan dapat aku tak naik ranking. So sehingga kita bertemu kembali dalam video-video yang seterusnya. Assalamualaikum.